Seorang guru veteran menyimpan kisah anak-anak muridnya dalam sebuah diari. Setelah dia meninggal, anak-anak murid yang pernah dididik datang semula ke kampung untuk mengenang jasa guru mereka dan membaca memori yang ditinggalkan. 25 tahun saya mengajar, pelbagai ragam anak murid saya jumpa, tapi semua saya sayang macam anak saya sendiri. Okey kelas, hari ini kita akan sambung belajar tajuk yang baru. Ali? Ya Ustaz. Kenapa kamu tidur dalam kelas lagi ni? Saya ngantuk lah Ustaz. Ali, kalau kamu rajin belajar, suatu hari nanti kamu boleh jadi orang yang berguna. Baik Ustaz. Yang penting saya boleh main bola. Ali. Dia makan biskut je. Mana nasi? Apalah Ustaz, saya dah kenyang. Tunggu sekejap Nah, Ustaz belanja. Terima kasih Ustaz. Kenapa dia ni tak join kawan-kawan? Saya malu cikgu, saya takut orang gelap. Daniel jangan diam saja. Kalau Daniel diam saja, macam mana dunia nak dengar suara Daniel nanti? Tak ada akhir untuk kita dapat bertemu. Tak ada akhir untuk murid dan guru. Sebab ibarat anak dan ibu, begitulah ikatan antara aku dan guruku. Dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kami datang ni. Maaf, sebab lama tak ziarah. Saya takkan lupa jasa cikgu. Kalau tak kerana cikgu, saya tak jadi doktor. Ali, kamu anak yang detail, tapi hati kamu baik. Saya yakin satu hari nanti kamu akan jadi orang yang boleh membimbing orang lain. Dia, kamu tabah. Saya bangga. Kamu tak pernah putus asa walaupun susah. Daniel, suara kamu penting. Dunia perlukan orang macam kamu. Jangan takut. Anak-anak murid saya kini dah tiada. Tapi doa saya sentiasa mengiringi kamu semua. Jadilah manusia yang baik. Assalamualaikum, saya Bos Sam dalam filem Blood Brothers. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Sekalam dan juga untuk Dia Kristina. Semoga maju jaya, all the best. Dan kepada guru-guru di Sekalam, semoga anda semua terus berkhidmat dan terus memberikan ilmu kepada pelajar-pelajar di sana. Selamat Hari Guru, Bos Sam. Jambu satu, asam kasih kau. Assalamualaikum, saya Aiman Siddiq. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru Sekolah Kebangsaan Wakaman Pelam
ataupun jika dipendekkan Sekalam. Alright. Dan juga all the best untuk Nurdia Kristina dan juga kru PSS. Semoga berjaya dalam hidup, insyaAllah. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru. Bye. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Bye. Assalamualaikum. Kami pekerja SK Wakaf Mempelam mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Sekolah Wakaf Mempelam. Selamat Hari Guru. Saya PK Ismail, Wakil Pengawal Keselamatan Sekalam, mengucapkan Selamat Hari Guru pada semua guru sekolah SK Sekalam. Saya wakil PIBG Sekolah Wakaf Mempelam dengan ini mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di Sekolah Wakaf Mempelam. Assalamualaikum, saya wakil daripada Pengawal Keselamatan ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu di Sekalam Wakaf Mempelam. Saya Muhammad Akid Naufal bin Muhammad Karazal dari Kelas Dua Abu Bakar akan mengucapkan Selamat Hari Guru. Saya Karisha Kaisara dari kelas 6 Abu Bakar. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Assalamualaikum, kami dari TKT ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru SK Wakaf Mempelam.